Walaupun tokek sakit-sakit pun kita on aja. Kita budak kerja bang. Hak ni tak main kerja dah hari ni. Ha ni tokek, pasal tokek ah. Tokek pukul 7.30 tadi dah main kedai dah. Sampai lah keluar ni pukul 4 petang setengah dah. Ha tu tokek. Ha tu kalau kita budak kerja kalau kenal ni tokek tak main kerja dah esok. Hari ni pun tak main dah. Bukan kita esok. Hari ni pun tak main. Siap-siap cuti seminggu. Budak. Okey geng. Hari ni boleh habuan. Jadi Benzema pula aku. Sebab aku tadi nak repair hak dapur yang nak rosak tu. Dia kan ada patah kaki. Lepas saya nak repair lah. Nak repair. Pup. Tangan kena. Meja sikit. Woi, berdarah ni. Pedih ni awak. Ni kira terkoyak gitu lah. Sakit kan. Jadi tak apa. Misi kita diteruskan. Walaupun tokek sakit-sakit pun kita on aja. Kita budak kerja bang. Hak ni tak main kerja dah hari ni. Ha ni tokek. Pasal tokek ah. Tokek pukul 7.30 tadi dah main kedai dah. Sampai lah keluar ni pukul 4 petang setengah dah. Ha tu tokek. Ha tu kalau kita budak kerja kalau kenal ni tokek tak main kerja dah esok. Hari ni pun tak main dah. Bukan kita esok. Hari ni pun tak main. Siap-siap cuti seminggu. Budak kerja lah. Kalau kita tokek memang kena main kerja. Okey. Saya bala ni sikit lah ni. Jauh pada perut kan. Orang tua kata jauh pada perut. Mohon maaf cantik kan. Okey sikit. 3 hari ya baru nak boleh buka balut ni. Sebab itu dia lukup dalam. Jalan bawah sikit lah. Nak jantam bro. Nah, jangan manja sangat bro. Okey. So untuk mini tour kita akan berlangsung pada hari Khamis ni jam 5 petang dekat masjid dah. Dekat Vision Park Bertam. InsyaAllah dalam pukul 5 petang. So menu-menu yang kita akan bawa dekat hampa semestinya mini tour ni kita memang akan bawa 6 jenis ni sahaja. Kita akan bawa burger brisket burger. Okey. Kita akan bawa triple cheeseburger. Tengok nasihat ni harga dah 25 untuk brisket. Triple cheeseburger RM9.50. Burger rib RM35. Ni yang pun kena wajib try. Sebab apa burger rib ni? Yang pertama, yang kedua dekat Kuala Kedah. Yang Kuala Kedah. Betul burger ayam goreng, burger McChicken. Kita bawa burger ayam grill dan double cheese. Okey, semua jenis ni kita akan bawa macam kan triple kita bawa lebih sikit. Sebab apa? Triple ni laku. Triple kita akan bawa dalam 130 biji insya-Allah. Brisket kita bawa 120 biji. Burger tulang rusuk kita bawa 140 biji kan bah. Ni 140 biji. Hangpa jangan risau kalau kita stok tu ada, hangpa main beli lah. Tapi main beli sampai habis nah, jangan duk biar. Jangan duk buat leceh. Okey, ni burger ayam goreng. Ayam goreng kita bawa lebih. Kita memang nak kena bawa lebih ayam goreng. Sebab apa? Peminat dia ramai. Sebab apa dia murah. RM5 je kita jual burger ayam goreng. Noh. Lepas tu kita ada burger ayam grill. Ayam grill ni dia orang kata apa? Bila perlu ya, kita kena macam tu lah. Ayam grill ni kita bawa dalam 120 biji. Dan double cheese kita bawa dalam 130 biji. InsyaAllah dalam 700 biji lebih untuk orang Bertam sahaja. InsyaAllah kita cuba lawan orang Perlis. Apa takkan tak mau lawan orang Perlis. Orang Perlis hari tu dahsyat nombor 1. Nombor 2 orang Jitera. Nombor 3 jatuh kepada Sungai Petani. Tapi orang Sungai Petani kata tak boleh, kena nak lawan dengan orang Perlis. Dia kata nak lawan dengan orang Perlis. Tapi tak apa, Sungai Petani kita lepas pada petang ni insya-Allah kita pergi Sungai Petani balik. Nah, kita nak repeat Sungai Petani. Sebab apa? Hari tu kita bawa tak cukup. Kita bawa sikit sangat insya-Allah. Untuk hari Khamis ni 18 hari bulan 12 5 petang dekat Vision Park lah. Jemput mai semua. Dan hari ni kedai pun buka macam biasa. Walaupun tokek mai still boleh promote dekat hamba. Sebab apa? Sebab tokek. Kalau kita budak kerja pakai hauk lah. Okay. So jumpa masa je lah. Dia bekerja tak peduli.